Ramadan tiba. Tapi ramai yang lupa melunaskan tanggungjawab yang penting, iaitu fidyah. Dah qada ke belum puasa? Sudah. Dah ganti puasa ke belum? Dah selesai semuanya, Ustaz. Dah ganti ke belum ni? Belum lagi, Ustaz. Ramai yang fikir boleh bayar bila-bila kan? Tapi kena ingat tau, kalau kita melewat-lewatkan dah masuk tahun baru, kita kena bayar fidyah itu berganda. Fidyah ni bukan denda semata-mata. Dia sebagai satu rukhsah kepada orang yang sakit kronik, orang yang menyusukan anak dan ibu yang hamil. Tahun ini, kadar fidyah di negeri Selangor menetapkan 3 kadar. Yang pertama, RM2. Yang kedua, RM4.30. Dan yang ketiga, RM6.30 mengikut beras yang tuan-tuan makan. Nak kira mudah saja, layari laman web Majlis Agama Islam Selangor, gunakan kalkulator fidyah dan bayar dalam talian terus. Jangan tunggu Ramadan tiba baru nak teringat. Tebuskan kekurangan hari ini. Sempurnakan 2025.